Okey, hari ni saya nak try Vietnam roll ubi leka. Rasa dia segar, fresh. Sos dia ni pula rasa masin manis pedas kat hujung dia. Lepas tu, rasa manis mula jadi. Ubi leka tu ngam dengan menu. So, kalau korang nak diet ke, sesuai menu ni. Tak tahu macam mana nak buat, jom saya ajar. Rasa kampung yang tak pernah hilang. Mula-mula, masukkan isi ayam, mushroom, carrot dan bawang putih ke dalam blender. Blend sampai semua bahan jadi halus dan sebati. Seterusnya, panaskan minyak dalam pan. Masukkan adunan tadi, tambah sos tiram dan black pepper. Kacau sampai masak dan naik bau. Bila dah siap, masukkan daun sup dan ubi siap masak dari ubi leka. Gaul perlahan supaya inti jadi lembut dan berperisa. Sekarang kita buat sos pula. Panaskan sedikit minyak, masukkan bawang putih, sos tiram, kicap masin, air, cili flakes dan tepung jagung. Kacau-kacau sampai sos pekat dan berkilat. Akhir sekali, sediakan rice paper, letakkan salad, inti yang dimasak tadi, kemudian balut kemas ikut gaya Vietnam roll. Dah siap! Vietnam roll segar, berjus dan sesuai untuk menu ringan atau makan malam ringkas. Siapa berminat nak try resipi ni, tekan beg kuning sekarang. Bye! Saya nak sambung makan.